warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Nama saya ialah Ihsan Ahmad Sirin bin Idris dan saya daripada kumpulan E4 PPISMP ambilan Ogos 2025-2030. Hari ini saya akan mempersembahkan tugasan pentaksiran berterusan yang kedua bagi kursus kesusasteraan dan kebudayaan Melayu mengenai aspirasi monolog yang bertajuk puisi Jebat yang Tidak Jadi Menderhaka karya Zurina Hassan. Sepanjang hidupnya, Jebat mendengar tuah berkata, "Pantang Melayu menderhaka." Hadirin sekalian, bait ini bukan sekadar kata-kata, tetapi ia adalah amanat, sumpah dan ikatan jiwa bangsa. Zurina Hassan membuka puisinya dengan mengingatkan kita bahawa kata-kata boleh menjadi warisan, boleh menjadi ikatan dan boleh juga menjadi belenggu. Kata-kata tuah diulang-ulang menjadi semacam hukum tidak tertulis. Ia membentuk minda masyarakat, membentuk cara berfikir, membentuk cara hidup. Tetapi apakah yang terjadi? Apakah yang terjadi apabila hukum itu dipersoalkan? Apakah yang terjadi apabila amanat itu bertembung dengan keadilan? Puisi ini mengajak kita merenung bahawa kata-kata boleh menjadi pedoman, tetapi juga boleh menjadi jerat. Amanat tuah yang diulang-ulang menjadi semacam dogma. Namun, dogma yang tidak dipersoalkan boleh menutup pintu keadilan. Kata-kata yang diulang tanpa henti boleh menjadi seperti rantai yang membelenggu fikiran. Ia menjadikan manusia patuh tanpa bertanya, taat tanpa menilai. Inilah persoalan besar yang dibangkitkan oleh Zurina Hassan, iaitu adakah kita sanggup hidup dalam kepatuhan membuta atau berani menyoal demi menegakkan kebenaran? Mari kita berfikir bersama-sama. Tuah mengajar mereka menghafalnya. Tuah meminta mereka berjanji untuk mentaati. Di sini Zurina Hassan menekankan bahawa betapa kuatnya pengaruh tuah terhadap Jebat. Amanat tuah menjadi semacam hukum tidak tertulis dalam masyarakat Melayu, iaitu pantang menderhaka. Analisis kritikan penganalisisan menunjukkan bahawa puisi ini mengingatkan persaudaraan sebagai nilai utama, lebih tinggi daripada politik dan juga kuasa. Namun, kita juga harus bertanya, adakah amanat itu benar-benar adil?
ataupun adakah ia sekadar alat untuk mengatakan kuasa seorang raja? Dalam konteks ini, amanat ini mengajar kita tentang kesetiaan. Tetapi kesetiaan menjadi racun yang mematikan. Kita perlu mentaati semua. Adakah kita setia kerana cinta atau setia kerana takut? Puisi ini mengingatkan kita bahawa amanat kita yang diulang-ulang boleh membentuk minda masyarakat. Tetapi minda yang dibentuk akan menjadi minda yang terbongkong. Kita perlu berani bertanya, adakah amanat itu masih relevan ataupun adakah ia perlu ditafsir semula? Kesetiaan yang tidak disertai dengan keadilan hanya akan melahirkan masyarakat yang lemah. Ia menjadikan manusia tunduk kepada kuasa, bukan kepada kebenaran. Maka persoalan yang harus kita renungkan ialah jika ia menutup pintu keadilan. Tuah dihukum tanpa usul periksa. Tuah yang setia dituduh menderhaka. Tuah yang dikasihi dihukum mati. Siapakah yang dapat berdiam diri? Inilah titik konflik antara Jebat berdepan dengan dilema antara memegang amanat seorang sahabat. Zorina Hassan menolak naratif tradisional Jebat yang bangkit melawan. Sebaliknya, beliau menonjolkan Jebat yang tunduk kerana kasih tetapi bukan kerana takut. Analisis kritikan penganalisisan menyingkap bahawa puisi ini mengajak kita berfikir, apakah makna keadilan jika seorang sahabat yang setia dihukum tanpa bukti? Kita boleh kaitkan dengan kehidupan kita hari ini. Berapa kali kita sering melihat orang yang setia dihukum, orang yang jujur disisihkan, orang yang berani bersuara pula dituduh menderhaka. Puisi ini mengingatkan kita bahawa keadilan tidak boleh dikorbankan demi kestabilan semata-mata. Konflik dalaman Jebat adalah cermin kepada konflik dalaman kita semua. Kita sering berdepan dengan dilema antara
menjaga hubungan atau menegakkan kebenaran. Puisi ini mengajak kita untuk berani bertanya, adakah kita sanggup berdiam diri apabila keadilan dikorbankan? Konflik ini bukan sekadar kisah seorang hang jebat, tetapi kisah manusia sejagat. Ia menggambarkan betapa sukarnya memilih antara kasih dan keadilan. Dan dalam kesukaran itu, kita melihat betapa mudahnya manusia memilih untuk berdiam. Walaupun diam itu membawa segala kehilangan. Jika jebat menderhaka, akan tercemar persaudaraan mereka. Baris ini adalah simbol utama puisi karya Zurina Hassan, menggunakan jebat sebagai lambang kasih sayang yang mengatasi keadilan. Analisis kritikan menunjukkan bahawa puisi ini mengajak kita berfikir, adakah kasih sayang boleh mengekang pemberontakan, ataupun adakah ia melemahkan perjuangan menentang kezaliman? Dalam konteks masyarakat moden ini, kita sering berdepan dilema yang sama, memilih atau menegakkan prinsip. Misalnya, kita berdiam diri demi menjaga keharmonian keluarga, walaupun kita tahu ada ketidakadilan yang berlaku. Puisi ini mengingatkan kita bahawa kasih sayang adalah kekuatan, tetapi ia juga boleh menjadi kelemahan kita sendiri. Jika kasih sayang mengekang perjuangan, maka keadilan akan terus terkorban. Dilema jebat adalah dilema kita semua. Kita sering terperangkap antara kasih ataupun keadilan. Puisi ini mengajak kita untuk berani bertanya, adakah kita yang mengekang perjuangan benar-benar kasih, atau sekadar ketakutan yang diselembungi? Kasih yang mengekang perjuangan adalah kasih yang membisu. Ia tidak berani menegakkan kebenaran kerana takut kehilangan hubungan. Tapi hubungan yang dibina atas ketakutan tidak akan pernah kukuh kerana ia rapuh tanpa keadilan. Kerana kasihnya kepada tua, jebat tidak jadi membantah. Dia pun tunduk menerima segala tugas dan anugerah yang telah dilucutkan daripada tua. Di sini Zurina Hassan menampilkan jebat
sebagai watak yang tunduk dan setia, bukan kerana takut kepada seorang raja, tetapi kerana kasih kepada seorang sahabat. Analisis kritikan penganalisisan menyingkap bahawa tafsiran baharu jebat tunduk setia kerana kasih, tetapi bukan kerana dia takut. Namun, penyerahan diri ini juga membawa implikasi yang sangat besar, iaitu keadilan tidak ditegakkan pada akhirnya dan pengorbanan tua menjadi seakan sia-sia. Dalam konteks kini, kita diajar bahawa penyerahan diri tanpa perjuangan boleh melemahkan sebuah masyarakat. Jika kita tunduk kerana kasih, kita mungkin kehilangan peluang untuk menegakkan kebenaran yang sesungguhnya. Puisi ini mengingatkan kita bahawa penyerahan diri boleh membawa ketenangan, tetapi ketenangan yang sangat rapuh. Ketika kita tunduk demi kasih, kita mungkin kehilangan suara untuk menegakkan keadilan. Ketundukan ini bukanlah semata-mata tetapi tanda cinta yang membelenggu boleh menjadi racun kepada perjuangan, dan racun itu akhirnya membunuh keadilan yang sepatutnya ditegakkan. Tidak ada apa-apa yang berlaku di Melaka kerana jebat tidak jadi menderhaka. Hadirin sekalian, inilah baris terakhir yang ditinggalkan oleh Zurina Hasan. Sepantas lalu, ia kelihatan tenang, seolah-olah Melaka aman dan damai, seolah-olah tiada pergolakan. Tetapi ketenangan ini bukanlah ketenangan yang sejati. Ia adalah ketenangan yang menutup luka dan juga ketenangan yang mengobati segala luka dan penawar. Ketenangan yang menyembunyikan kehilangan, ketenangan yang menafikan keadilan dan juga ingin membanteras kezaliman. Apabila jebat tidak jadi menderhaka, maka tiada apa-apa yang berlaku dan yang terjadi, tetapi dalam tiada apa-apa itu sebenarnya ada sesuatu yang besar telah hilang. Hilanglah peluang untuk menegakkan keadilan yang sangat bermakna. Hilanglah suara yang berani menentang kezaliman dan juga ketidakadilan. Hilanglah semangat perjuangan yang sepatut membela
seorang sahabat yang teraniaya, yang diperguna, yang juga kehilangan kuasa. Puisi ini mengajak kita merenung. Adakah kita sanggup hidup dalam ketenangan yang rapuh, yang tidak adil dan juga yang sangat kejam, ataupun ketenangan yang hanya indah di permukaan tetapi penuh luka di dalam? Atau adakah kita sanggup melawan perjuangan itu, membawa pergolakan dan juga keganasan yang tidak imbang dan juga aman sentosa? Ketenangan tanpa keadilan adalah ketenangan yang dianggap palsu dan juga yang tidak sewajarnya, yang mungkin membuatkan kita lena, yang membuatkan kita selesa, tetapi lena yang penuh dengan mimpi buruk, ia mungkin membuatkan kita diam, tetapi diam yang penuh penyesalan dan juga kekecewaan. Zurina Hasan dengan bijak menutup puisinya dengan baris yang sederhana, tetapi syarat dengan makna tidak ada apa-apa yang berlaku di Melaka. Adalah sindiran yang halus bahawa bangsa yang memilih diam akan kehilangan suara. Bangsa yang memilih tunduk akan kehilangan maruah. Bangsa yang memilih kasih tanpa keadilan akan kehilangan masa depan yang bermakna. Hadirin sekalian, penutup ini bukan sekadar akhir sebuah puisi, tetapi ia adalah sebuah cerminan untuk kita semua. Ia mengingatkan kita bahawa pilihan kita hari ini akan menemukan nasib bangsa suatu hari esok. Jika kita memilih untuk diam, maka tiada apa-apa yang akan berlaku. Tetapi jika kita memilih untuk bersuara, maka sesuatu yang besar akan berlaku. Sesuatu yang besar akan bermakna terjadi, sesuatu yang besar yang sangat berharga untuk kita semua. Sesuatu yang boleh mengubah sejarah kita. Maka persoalan terakhir di sini, iaitu yang harus kita renungkan bersama ialah, adakah kita mahu menjadi bangsa yang tidak apa-apa berlaku, atau adakah kita mahu menjadi bangsa yang berani menegakkan keadilan walaupun ia menggoncangkan ketenangan, yang sanggup berkorban demi mendapatkan segala ketenangan dan juga keselesaan bersama. Melaka sunyi, tenang, terlalu tenang. Tiada jerit,
tiada tangis, tiada darah di bumi istana. Orang berkata, inilah keamanan. Tetapi aku bertanya, adakah ini benar-benar keamanan? Jika aku tidak bangkit, jika aku tidak menderhaka, benarlah tidak apa-apa yang berlaku di tanah Melaka. Tetapi dalam tetapi tiada apa-apa itu, sahabatku difitnah tanpa pembelaan. Keadilan diajak dipijak tanpa bertahan. Kebenaran dikuburkan tanpa suara. Apakah gunanya keamanan jika ia dibina di atas kezaliman? Apakah gunanya kesetiaan jika ia menutup mata terhadap kebenaran? Aku hang jebat. Aku boleh. Aku bukan penderhaka yang tanpa sebab. Aku bangkit kerana sahabatku yang teraniaya. Aku melawan kerana keadilan yang telah mati. Jika aku memilih untuk diam, Melaka akan terus aman. Tetapi aman yang kosong, aman yang membunuh maruah. Jika aku bangkit, Melaka akan bergoncang. Namun dari goncangan itu lahirnya suara keberanian. Biarlah aku digelar penderhaka, asalkan kezaliman tidak bermahajarela. Biarlah aku menjadi api daripada hidup sebagai abu yang membisu. Maka pilihlah, wahai bangsa Melaka, mahukah kamu keamanan yang palsu atau keberanian yang menegakkan keadilan? Kerana jika kita terus diam, benarlah tidak ada apa-apa yang berlaku di Melaka. Puisi jebat yang tidak jadi menderhaka bukan sekadar kisah lama, tetapi ia adalah suatu amanat untuk generasi yang akan datang. Analisis kritikan penganalisisan menunjukkan bahawa karya ini menimbulkan persoalan
yang sangat besar. Adakah kasih sayang boleh mengekalkan persaudaraan, atau adakah ia dapat melemahkan perjuangan untuk menentang kezaliman? Hari ini kita belajar bahawa kita belajar bahawa warisan bangsa bukan sekadar cerita lama, tetapi ia adalah cermin untuk masa hadapan. Zurina Hassan mengajak kita menilai semula warisan hang tuah dan juga hang jebat dengan kacamata bertarut bukan sekadar siapa benar ataupun siapa yang salah, tetapi bagaimana kasih ataupun amanat dan juga keadilan saling bertembung dalam membentuk bangsa. Dan dengan itu, monolog ini bukan sekadar bacaan puisi, tetapi sebuah renungan tentang kasih yang membelenggu dan juga amanat yang membisu, dan yang terakhir, keadilan yang telah hilang. Sekian itu daripada saya mengenai monolog aspirasi karya puisi Jebat yang tidak jadi menderhaka oleh Zurina Hassan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.